Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku dapat panggilan hari ni. Ada trekta sangkut dekat pokok kecil, pokok tanah semula lah. So aku nak pergi menyelamatkan dia lah. Okay, jarang sikit berupdate sebab bulan-bulan puasa ni jarang buat video pula. Aduh, InsyaAllah aku akan usaha buat video lebih banyak untuk korang menonton. Terima kasih siapa yang dah lama subscribe. Dan yang baru subscribe, sila subscribe. Yang belum pernah subscribe, subscribe. Okay. Okay, ni aku nak gas, nak pergi settlekan trekta sangkut. Macam mana, sangkut teruk ke, sangkut sikit, aku tak tahu. Ni kita dah nak clear buah. Okay. Okay, ni pun dekat rem aku ni, pengumpulan buah rem ni. Sekarang ni, dah nak settle sekarang. Tapi dah nak habis kerja dah ni. Sekali dapat panggilan pada Manduh. Ada trekta sangkut pula. Okay, jom kita pergi gas terus. Let's go! Tapi kerja belum habis lagi ni. Nak habiskan kerja hari ni last. Tapi ada pula trekta sangkut. Jadi aku nak settlekan trekta sangkut. Sebelum terlambat aku nak cakap selamat Hari Raya. Okay, selamat Hari Raya puasa semua. Sampai menontonkan channel aku, sampai yang baru nonton atau yang dah lama. Sekarang kita nak settlekan trekta sangkut, kereta wajib. Nak kena tarik. Dah nasib badan nak macam mana? Kan, sangkut-sangkut pula. Waktu-waktu nak dekat raya ni. Kan, malang tak bau-bau. Okay, let's go. Kita pergi tempat kejadian. Okay korang, aku dah hampir dekat tempat location. Tapi masalah sekarang aku tak tahu dia kat mana. Sekarang ni dekat tanam semula. Korang tengok. Tanam semula tu maksudnya pokok dah ada tebang. Dah tu tanam balik pokok baru. Pokok kecil lah kira macam tu. Sekarang ni aku kena calling dia. Nak tahu location yang trekta sangkut tu ada mana. Okay, lepas tahu kita terus gas terus ke sana. Okay. Okay guys, dah jumpa dekat location dia. Aduh, teruk. Okay, jom kita pergi ke sana. Let's go. Kita dah sampai dah. Sekejap lagi sampai. Kita tengok apa masalahnya. Aduh guys, parah ni. Macam mana nak buat ni? Macam mana boleh jadi Is? Waduh. Ada rantai sekejap. Yang terbaik ni. Inilah driver ni. Nak dekat raya kau sangkut pula. Aku nak clear buah ni. Kak itu belum mandi wajib itu. Tu bangkit. Ayo. Belum mandi. Kau lah. Oh. Ini lah. Yang mana? Belum siap lagi kau nak balik dah. Okay. Sekarang kita tarik dulu kat rantai. InsyaAllah. Sekali tarik settle. Betul-betul. Semoga boleh Dah double lah Dah semua itu. Sebab tayar dia dah botak sangat ni. Padahal jalan itu elok tadi ni. Ayolah. Aku buat ini. Oh. Inilah sampai ke sini. Kau dah sini tapi dia sebab licin dia terus bawa ke sana Dia ke sini tak boleh. Air dia tak boleh pusing ke sini. Ayo. Langsung ke sana. Parah ni. Okey, jap. Aku settlekan dulu. Kasih turun. Tarahal. Hindu ada cover. Tarahal. Cakap lah. Okay, kita cuba tarik sekali. Kalau berjaya, Ya. alhamdulillah. Ikat dulu. Kita seorang ikat. Kamera tu dah fangka kamera. Ya. Mois, jangan takut Ame, tak payah main-main Betul-betul tarik. Makan sikit.
Mana Pak Soren? Alhamdulillah. Bagi tahu okey. Alhamdulillah sudah lepas ini trekta, Ya. mantap. Okey, okey. 3 kali try tapi tali tadi tukar ikat tadi Ya. itu amatur. Ya kan? Jadi itu driver ajar kan baru boleh. Jadi Okey. kita boleh balik. Itu tengok kawan-kawan semua. Tunjuk tu situ kawan-kawan. Boleh balik kita buka puasa. Okey. Sudah lapar, sudah haus. Okey ini. Okey sudah ngam? Sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey. Mau balik buka puasa. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ini Okey, good. Salam masuk jalan. Good. Itu orang salah. Sembarang, bukan satu orang. Okey, sampai jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa salah? Oh ya, dia tak puasa. Seorang dia tak puasa. Yang lain insya-Allah puasa. Okey, sampai jumpa lagi. Selamat hari raya. Tanya aku puasa. Puasa tak bos? Puasa. Alhamdulillah bulan puasa. Okey, gerak dulu geng. Alhamdulillah hari ni dia orang baja bawa geng pekerja Bangla kita. Yang driver tadi tiket kita lah, tiket Indonesia kita. Sekarang kita on the way balik dah. Semua dah selamat, alhamdulillah. Jadi kita tinggal balik saja. Okey, dugaan bulan puasa nak dekat raya anak rantauan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Okey. Salam anak rantau. Assalamualaikum.